Hello guys, hari ni kita nak celor sayur bendi dan juga buat sambal belacan yang sangat sedap, mudah dan tak perlu pakai bawang pun. Sangat sedap guys. Okey, jom kita start. Yang mana belum subscribe to my YouTube channel, korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, okey? So, mula-mula untuk celor bendi, kita perlu masukkan air. Air ni biar banyak lah supaya tenggelam sayur tu. Nak letak dalam kuali pun boleh, nak letak dalam periuk pun boleh. Kemudian, masukkan sedikit garam. Okay, sayur bendi ni saya potong bahagian depan dan bahagian hujung. Dan dah basuh bersih dah sebelum celor. Tapi kalau korang tak nak potong, nak rebus macam tu pun boleh juga. Okey, biarkan seketika sehingga menggelegak dan sehingga sayur bendi tu lembut. Kemudian dah menggelegak, korang boleh angkat dan tapiskan supaya air tu tersejat. Sayur bendi celor kita is done. Okey, next kita akan buat sambal belacan. So, kita perlukan belacan lah. Bahan utama kita belacan ni korang perlu bakar sebenarnya, tapi saya malas nak bakar, so saya bakar atas kuali macam ni je. Okay, belacan ni agak-agak je, korang nak buat banyak mana. So kalau korang rajin, korang boleh bakar dekat atas dapur arang, ataupun nak bakar atas dapur gas macam ni pun boleh. Tapi saya bakar atas kuali je, bakar seketika. Okay, okay, ni adalah lada besar tomato. Belacan kita is done. So belacan dah siap, jom kita blend. So kita akan blend kasar, tak payah masukkan air pun. Masukkan cili besar macam ni. So dia tak pedas sangat lah, dia pedas manja je. Masukkan cili besar. Kemudian kita akan masukkan belacan yang kita dah bakar atas kuali tadi. Masukkan ke semua belacan. Kita tak perlu tambah garam sebab belacan ni dia dah ada masing-masing dah sikit. Okay, masukkan ke semua. Bau belacan satu rumah boleh bau guys. So korang blend lada dan juga belacan. Kemudian ketuk-ketuk sikit. Dan kita masukkan tomato kita. Dan masukkan sedikit cuka. Kemudian kita akan sambung blend lah. Okay, kalau korang ada limau, korang boleh perah limau. Lagi sedap, dia ada masam-masam tu kan. Kalau tak ada macam ni pun dah sangat sedap dah guys. Okay, ini adalah hasil dia. Sangat-sangat sedap. Korang boleh tengok warna dia. Dia rasa masam-masam, pedas-pedas manja macam tu. Sangat sedap korang. Tak payah pakai bawang pun sedap. Saya tak suka sangat bawang, so saya tak letak bawang lah. Sambal belacan kita is done. Korang boleh try buat sebab sambal belacan ni sangat sedap dan mudah. Kalau ada limau, perasan limau lagi sedap. Okey, jom kita menjamu selera. Sambal belacan makan dengan nasi putih, kemudian makan dengan ayam masak kurma macam ni, panas-panas. Memang mantap guys. Dan ditambah pula dengan sayur goreng campur. Memang confirm satu pinggan tak cukup ni korang makan. Okey, selamat menjamu selera guys. Korang kalau tak tahu nak masak apa, korang boleh try buat combination macam ni. Sambal belacan, celor, sayur bendi, ayam masak kurma dan sayur goreng campur. Sangat sedap. Selamat menjamu selera and thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi.